29 April 2025. Meeting JNS Jews di Jerusalem. JNS Jews ni adalah media masa Israel yang paling top lah. Dan ini adalah meeting Zionis dunia, meeting di sana. Dan mereka kata kita adalah master di atas dunia ini. Dan Ron Dermer berkata lagi 12 bulan perang ini akan berhenti dan Israel akan menang perang ini. Dan top figure Israel berkata Netanyahu nak lagi 6 bulan perang ini berhenti. Kenapa 6 bulan? Ada sebabnya teman-teman. Netanyahu lagi katakan yang tidak ada Palestine State walau di Gaza atau West Bank. Dan Iran tidak akan dapat tenaga nuklear. Dan Iran adalah penyebab masalah di negara Arab. Dan anda tahulah siapa penyebab masalah di negara-negara Arab kan? Sekarang anda pun tahu. Dan apa yang terjadi di medan perang ini adalah pertama kalinya Israel gunakan roket, bar roket untuk mengurangkan kematian orang awam katanya. Dan menggunakan bar roket ini lebih tepat. Dan saya nak ingatkan anda balik teman-teman Saya nak ingatkan anda balik. Ketika perang Ukraine bermula dah dekat 1 tahun lebih. US ada menyimpan 1,155 artillery shell di Israel. Dan US minta Israel menghantar 1 juta artillery shell ni ke Ukraine. Dan Putin agak marah ketika itu. Bukan sahaja meminta Israel menghantar artillery shell 155, malah Biden juga meminta tank. Tapi Israel tak bagi tank. Israel hanya bagi artillery shell 1 juta. 1 juta. Ini yang menyebabkan pejuang-pejuang nampak, oi, dah lopong dia punya gudang. 155 artillery shell ni dia adalah meriam moden. Meriam moden ni penting untuk menyerang musuh dari jarak agak jauh. Jadi bila dah lopong, Israel dah tak menggunakan lagi artillery 155 shell ini. Jadi mereka menggunakan perang ini jet pejuang. Jet pejuang pun bukan sahaja juru terbang mereka sekarang mogok, tak nak berperang. Kerana apa? Kerana mereka kata tidak ada alasan munasabah untuk mengebom tempat yang dah dibom berkali-kali. Jadi mereka mengatakan ini bukannya perang. Ini macam membunuh orang awam. Sebab tu mereka tak nak berperang lagi. Dan sekarang Israel desperate menggunakan askar yang lebih muda umur 18 tahun untuk berperang. Dan bukan itu saja. Anda lihat sekarang menggunakan bom roket ni. Nampak? Kelemahan semakin menyelah apa yang terjadi di Israel. Semakin hari semakin menyelah kelemahan mereka. Dan mungkin beberapa hari minggu ni Houthi ada mengebom lapangan terbang Israel. Dengan Houthi dah mendapat information 9 kapal kargo US membawa senjata berada di sana. Dan Houthi mengebom dengan Palestine 2 hypersonic missile. Mungkin kena. Kita takkan tahu benda ni. Jadi kenapa mereka nak menggunakan bom roket ni?
Dan politician Israel tanya jika IDF Chief Zamir, jika ada plan untuk Gaza, untuk menyerang Gaza lah, membuat ofensif. Dan Zamir katakan, iaitu jika kita nak buat ofensif, kita akan terima akibat yang sama dengan perang sebelum ini. Dengan kita akan, Israel akan banyaklah terkorban askar-askar mereka. Dan askar yang KIA akan meningkat. Dan IDF Chief Staff dikritik oleh politician seperti Netanyahu dan kabinet-kabinet keparat mereka. Dan Ishak Briggs ni saya selalu ambil komen dia kerana dia top figure di Israel. Berkata Netanyahu tidak akan berjaya mengalahkan Hamas jika IDF Chief Zamir terima arahan Netanyahu dan kabinet. Dan kalau mereka fail, Zamir akan dipersalahkan. Inilah kata Ishak Briggs. Anda fikirlah kenapa mereka nak guna roket sekarang. Kerana mereka dah lemah, teman-teman. Houthi komen, iaitu pengoboman orang awam Yaman tidak dapat menutup kekalahan US di Red Sea. Dan Houthi juga berjaya menjatuhkan F-18 US dan US menafikan. Dan kita tahu yang Houthi mampu lakukan kerana teknologi yang mereka ada, kerana dah berapa banyak MQ-9 drone US pun mereka dapat jatuhkan. Jadi Houthi ada sistem pertahanan udara mereka yang baik. Dan Kepala Shin Bet Ron Dermer berkata yang dia akan letakkan jawatan kerana dia dah tahu perang ini akan berakhir tak lama lagi, kerana mungkin tekanan US ke apa, tekanan dunia. Jadi berbagai-bagai tekanan yang Israel sekarang hadapi, dalaman, luaran, semua mereka hadapi. Statement dari Iran, Foreign Minister berkata ada sabotaj serangan di Abbas Port. Ini adalah sabotaj kerana hari Sabtu ni adalah pertemuan kali ketiga Iran dan US, dan sabotaj ini untuk Iran dan US lah. Sebab tu sekarang kan saya dah katakan, berita saya semalam adalah berita dari politician Iran sendiri. Maknanya dia mendapat maklumat ini. Jadi ini bukan dia menipu. Jadi cuma sekarang orang-orang besar Iran seperti Ayatollah Khomeini suruh menyiasat sedalam-dalamnya adalah ini sabotaj atau apa daripada Israel. Mereka harus mencari bukti yang lebih kukuh. Jika terbukti, kita tunggu 2-3 hari ini. Pasti 2-3 hari ini jawapan akan kita dapat. Dan adalah komen mengatakan saya ni penjilat Iran. Saya nak tanya yang mengatakan saya ni penjilat Iran. Dari dahulu berabat rakyat, wanita, kanak-kanak Palestin dibunuh. Adakah negara-negara yang lakukan apa yang Iran sponsor kepada pejuang-pejuang lakukan sekarang? Iran sponsor Hamas, Iran sponsor Hizbullah, Iran sponsor Houthi. Ada ke siapa-siapa nak sokong rakyat Palestin dari dulu hingga sekarang? Memang adalah kewangan untuk memberi mereka kehidupan, itu saja. Tapi apabila ditindas sebegini rupa, ada orang lain yang membantu. Lagi satu, saya ni
penggemar negara-negara BRICS. Saya suka apabila BRICS berada di dunia ini, kerana hegemoni Zionis, hegemoni US akan lenyap insya-Allah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe di channel YT saya. Hoorah everybody.